Sekelip mata, reputasi peniaga sempurna tercalar apabila tular video pelancong Cina ditipu ketika membeli lobster. Video ini bukan sekadar mencuit emosi netizen, tetapi membuka pekung sikap sesetengah peniaga yang tamak dan tidak jujur. Ketika ramai mengimpikan industri pelancongan pulih dan berkembang semula, perbuatan seperti ini hanya menambah luka. Lebih malang, kejadian ini berlaku di kawasan yang terkenal sebagai Permata Sabah, sempurna. Netizen bukan sahaja kecewa, malah malu melihat pelancong luar diperlakukan begitu. Ini bukan soal wang semata-mata, tetapi maruah dan kepercayaan terhadap rakyat Malaysia, khususnya dari Sabah yang selama ini terkenal dengan layanan mesra. 注意此时小黑的左手在往下递东西，白衣服和蓝衣服的在打掩护。此时调包已经完成了，然后黑衣服的又看了一遍我的钱。 老板把龙虾重新递了过来，黑衣服的开始示意钱没问题，是他们看错了。但是我发现龙虾明显小了很多，立马把钱抢了回来。大家去买海鲜还是小心，买的话还是自己带个袋子为好。 Dan jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.